Dimulakan dengan anugerah pelajar cemerlang ujian penilaian kelas TAFA UPKK tahun 2025. Dipersilakan Muhammad Ahmad Haris bin Rizwani dengan mendapat 9A. Dan tempat pertama dengan 91% dipersilakan Muhammad Ahmad Haris bin Rizwani. Kita teruskan lagi dengan program kurikulum Sekolah Agama Dato' Anwar Isa. Dilahirkan pada 26 Mac 2014, merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Mendapat pendidikan awal di Pastisyen Al-Qutub Kampung Melayu Majid di Johor Bahru pada usia 4 tahun. Beliau kemudian meneruskan pendidikan prasekolah di Tadika Al-Baghdadi Lakir pada usia 5 dan 6 tahun. Beliau telah berjaya menghantarkan bacaan Al-Quran pada usia 6 tahun dan merupakan pelajar yang sangat cemerlang di dalam bidang akademik maupun kurikulum. Beliau juga bercita-cita untuk menjadi pesyarat tahfiz Al-Quran dan Al-Quran. Antara pencapaian kurikulum beliau adalah dinobatkan sebagai tokoh kanak-kanak Sekolah Kebangsaan Muhammad Hil Johari pada tahun 2023, naik Johan Hafazan dalam pengkajian Al-Quran sekolah-sekolah peringkat daerah Johor Bahru pada tahun 2023, naik Johan tilawah Al-Quran Sekolah Alam Kerajaan Negeri Johor Zultebrau pada tahun 2024 dan merupakan peserta terbaik KMP Study Solat. Pada tahun 2025, beliau telah mendapat Johan Hafazan Maharajan Al-Quran sekolah-sekolah peringkat daerah Johor Bahru dan merupakan penerima anugerah Wijaya Pendidikan Islam kategori Hafazan peringkat daerah dan negeri Johor Bahru. Beliau juga telah mendapat naik Johan dalam tilawah Al-Quran Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor peringkat daerah Johor Bahru dan memperolehi keputusan cemerlang di dalam ujian penilaian kelas TAFA UPKK 9A bagi tahun 2025. Pada tahun 2026, beliau telah berjaya mendapat Johan tilawah Al-Quran Maharajan sekolah-sekolah peringkat daerah Johor Bahru dan mewakili daerah Johor Bahru ke peringkat negeri Johor, dan beliau juga telah mendapat Johan tilawah Al-Quran Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor peringkat Zultebrau. Dengan ini, anugerah ini dianugerahkan kepada Muhammad Ahmad Haris bin Rizwani. Dipersilakan. Dipersilakan sekali lagi ibu dan ayah kepada Muhammad Ahmad Haris bin Rizwani untuk sama-sama naik ke atas pentas.